Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi. Selamat pagi-pagi. So hari ni aku nak share sikit mengenai audio, yang mana ilmu yang aku tahu sebab sikit lah aku nak share dekat hampa semua. So kita nak mula dengan barang-barang yang aku pakai dekat office ni untuk aku buat mixing lagu lah. Okay, basically aku buat mixing lagu yang simple-simple untuk program radio lah. Kat office aku ni kita pakai Mac untuk monitoring speaker, kita pakai Genelec monitoring punya interface. Kita pakai Audient Nero. Interface audio dia kita pakai HD Omni daripada Avid Pro Tool. Lepas tu kita pakai software untuk running dia, untuk editing kita pakai Pro Tool lah. Sebab aku pun guna Pro Tools kat office. Pro Tool version Ultimate. Yang ni semua dia pakai Ultimate. Aku pakai ni version 2024.6.0. Okay, kita buka dulu satu session yang aku tengah buat lah ni. So aku buat untuk program radio Contraband ni lah. Okay, kita tunggu set. Sebentar dia nak loading. Okay, untuk Pro Tool ni, macam aku cakap tadi, kita pair dengan ni audio interface ni. So untuk Avid HD Omni ni, untuk kita tahu dia punya input dan juga output audio yang kita boleh masuk, dan juga kita boleh keluarkan audio daripada interface ni. Kita nak tahu berapa jumlah dia, kita pergi dekat setup, kita pergi dekat I/O. Dekat I/O ni lah kita boleh tahu information yang ada dekat Omni ni, ataupun kita punya audio interface. Tak kisahlah apa brand audio interface yang kita pakai, Bit, Motu, banyak lagi kan yang ada. So semua information kita boleh tengok dekat I/O setup punya page ni. Okay, untuk introduction aku nak share barang-barang yang aku pakai dulu untuk hari ni. So nanti next video aku akan share satu persatu lah cara kita nak setup, cara kita nak routing setiap peralatan. Aku nak share juga untuk send, return, untuk letak efek, untuk editing. Aku akan share lah ilmu setakat mana yang aku tahu je lah. So jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.